Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel guys ya. Sorry guys ya, hari ni memang tak ada apa nasihat. Tapi alhamdulillah lah, sekarang dah mula sembuh sikit. Tahu guys, memang demam lah, demam semua, penyakit semua ada. Dan aku pun tak tahu guys, kenapa aku tiba dapat demam. Dia badan kita tiba padas lah, lepas tu tekak kita kering. Tapi alhamdulillah lah kan. Hari ni pun aku tak banyak buat video. Dekat TikTok tak banyak sangat, tak sihat. Jadi alhamdulillah lah, ada tenaga sikit buat video ni. Kau tengok muka aku barai tau, memang barai. Memang barai. Ini pun aku ada kekuatan lah, ada kekuatan untuk aku buat video. Tapi aku still lagi buat video, post dekat YouTube. Kalau aku tak ada suara weh, tak ada suara weh. Sebab tekak. Tak tahu tekak ni kenapa. Okay, sampai tak cakap pun susah. Alhamdulillah dah makan ubat, semua okey. Musim demam. Demam semua ada. Dia 3 in 1. Demam, sesama, apa lagi tekak. 3 in 1. Macam-macam. Harap korang jaga kesihatan. Dan terima kasih lah yang mana support channel aku. Tak tahu kan, memang tak bermain buat video. Tadi pun aku mampu buat video lah 4 ke 6 video. Hidung masih tersumbat lagi, sakit lagi. Tapi alhamdulillah dah okey lah, dah okey. Jangan risau, saya okey. Dan terima kasih ya abang, siapa yang sentiasa komen tu. Terima kasih. Secara kesihatan, InsyaAllah saya akan buat yang terbaik lah untuk upload setiap hari. Terima kasih amigos.